Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syahizwan bin Ismail, nombor metrik 079231. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan satu bab yang mana sangat kuat daripada buku The Straight Path karya Dr. Nazir Khan. Bab tentang doa yang setiap hari kita ulang sekurang-kurangnya 17 kali dalam solat, iaitu bab Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dr. Nazir Khan menjelaskan bahawa ayat ini bukan sekadar permintaan biasa, tetapi merupakan inti keseluruhan surah Al-Fatihah dan asas perjuangan hidup seseorang Muslim. Jalan yang lurus bukan hanya jalan yang menuju syurga, tetapi cara berfikir, cara membuat keputusan dan cara melihat dunia. Dalam kata lain, kita sedang meminta Allah tunjuk mana yang benar, lindungi dari kekeliruan, selamatkan dari ideologi yang menyesatkan. Doa ini ibarat GPS hati. Kalau hilang arah, ayat ini menarik kita kembali ke laluan yang betul. Buku ini menekankan bahawa jalan yang lurus bukan sekadar lawan kepada maksiat, tetapi lawan kepada pemikiran yang memesongkan cara manusia melihat realiti ini. Di sekeliling kita pada hari ini ada materialism, secularism, relativism dan atheism, dan juga akhir sekali liberal moral. Secularism ni agama yang dia ketepikan agama dari kehidupan. Relativism pula, semua kebenaran dianggap sama. Seterusnya atheism, menafikan kewujudan Tuhan. Dan last sekali liberal moral, apa sahaja boleh asalkan aku suka. Dr. Nazir Khan menjelaskan bagaimana doa Ihdina sebenarnya adalah perlindungan daripada serangan halus ideologi moden yang boleh merosakkan akidah kita tanpa kita sedar. Doa ini membuatkan kita akui kita tak mampu kekal istiqamah tanpa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini juga tekankan bahawa jalan yang lurus ialah jalan orang yang diberi nikmat, mereka yang kenal kebenaran dan mengikutinya, bukan jalan mereka yang sesat kerana hilang tujuan, dan bukan jalan mereka yang tahu kebenaran tetapi menolaknya. Kita doakan ini setiap hari sebab kita mudah terpengaruh. Kita manusia mudah hanyut dengan trend. Kita senang keliru bila kebenaran bercampur dengan kebatilan. Ayat ini mengingatkan kita bahawa untuk selamat, kita perlu ikut jalan yang telah dibuktikan benar. Jalan wahyu, bukan logik manusia semata-mata. Dr. Nazir Khan telah tekankan bahawa meminta jalan yang lurus sepatutnya mengubah apa? Mengubah cara kita membuat keputusan, bukan ikut rasa tapi ikut prinsip. Yang kedua, mengubah cara kita menapis maklumat. Kita sedar ada idea yang bercanggah dengan fitrah. Dan ketiga, cara kita memahami diri kita bukan mesin material, kerana kita hamba yang perlukan bimbingan daripada Tuhan. Ayat ini juga menanam sifat tawaduk intelektual. Kita mungkin belajar tinggi, tetapi tanpa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap boleh tersilap arah. Kesimpulannya, bab ini mengajar kita bahawa jalan yang lurus bukan destinasi semata-mata. Ia adalah proses, iaitu proses mencari hidayah setiap hari. Dan doa Ihdinas siratal mustaqim adalah perisai kita dalam dunia moden yang penuh kekeliruan dan ideologi yang mengelirukan. Kalau anda minat memahami
bagaimana surah Al-Fatihah membentuk cara Muslim berfikir dalam dunia moden. Buku ini memang wajib anda baca. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga Allah sentiasa menunjukkan kita jalan yang lurus. Amin.